Acik jual karipak kentang sayang. Sebiji 80 sen, 5 biji RM4. Jualan acik berapa ringgit paling banyak? Paling banyak untuk dalam 300 biji je. Berapa ringgit acik dapat? Lebih kurang dalam RM240. Boleh menampung tak perbelanjaan acik? Mula-mula tu sebab kita nak keluar perbelanjaan tu dia agak amount yang besar untuk makan nak masuk sebulan baru boleh kita dapat rasa dia punya keuntungan tu lah. Anak menantu support satu kegembiraan yang besar Acik lah. Yang paling menyedihkan tu kan, bila orang buat kita macam kau jatuh tersungkur. Main-main yang tak cantik tu. Buat kita macam tersungkur. Dalam perniagaan tu mesti ada benda-benda macam tu. Ada. Cik. Amalan yang kita tak nak bagi orang buat benda-benda tu. Cik kata zikir selalu. Duduk kat kedai jangan banyak cakap, zikir selalu. Berselawat selalu. Kalau kita berniaga, berbuat baik dengan orang, jangan ada sifat iri hati dengan orang, jangan ada sifat dengki hati dengan orang. Jangan kata memperlekehkan orang tu. Orang kata macam niaga ni, alah, karipak je kan. Padahal karipak ni untuk seseorang tahu nak mula perniagaan tu amount yang besar. Jadi bukannya mudah dia akan cari. Kalau boleh, baikkan hati selalu saja. Arwah mak cik kata cakap apa? Biarlah orang nak buat apa pun dengan kita, tapi kita jangan berbuat jahat dengan orang tu. Kedai acik ni dekat berdepan dengan Kelab Victoria. Nanti ramai-ramai datanglah, datanglah ke kedai acik ni, support acik jualan kecil-kecilan ni. Dijamin sedap tak? Dijamin sedap, insya-Allah.